Ramai orang akan sedih dengan berita ni. Selepas gencatan senjata, Saleh masih hidup, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Walaupun dah lama orang Bempers cari dia, ugut keluarga dia, cari dia di selatan Gaza, di Zon Tengah, di utara Gaza, kerana Saleh ni sentiasa rekod semua genosid orang Bempers dan bom orang Bempers di Gaza. Jadi Saleh telah syahid. Tapi siapa yang bunuh Saleh? Yang bunuh Saleh sebenarnya tali barut di Gaza. Ada satu keluarga namanya keluarga Darmash. Diorang ni yang culik Saleh, lepas tu bunuh dia. Semasa berjuang bertempur dengan tali barut di utara Gaza, di Gaza City dekat Al-Sabra. So hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan lupa doa untuk Saleh dan para syahid semua di Gaza. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sangat kecewa tadi dengar berita ini, sebab bukan daripada orang Bempers yang bunuh dia, orang Gaza sendiri, orang tali barut. Tali barut ni ada di mana-mana.